Kalau tak mau beli, tak payah kritik lebih-lebih. Saga baru dah rilis guys. Pendapat aku Saga baru ni di antara Saga yang tercantik aku pernah tengok setakat ni. Kita panggil sebagai Mini S70. Design dia bagi aku memang kena lah dengan cita rasa kita geng. Kalau siapa-siapa yang daripada kereta kecil kan, patut nak upgrade ke kereta sedan, tapi tak nak kos maintenance yang tinggi, bulanan mampu, handling mantap, dan yang paling penting rupa paras yang menawan. Ini dah geng, Saga terbaru. Yang ni memang aku highly recommend lah. Dengan harganya yang sebegitu dan berbaloi untuk apa bayar. Aku ni pakal lah sebab dah pakai kereta Saga BBT. Kalau tidak, memang Saga ni lah yang aku akan ambil nanti. Geram betul aku tengok design dia ni. Namun di sebalik kesukaan pasti ada yang tidak menyukainya. Cewa. Actually dia pun ni bukan benci pun, tapi lebih kepada sakit hati, jealous. Sebab apa? Masing-masing pun dah terbeli kereta-kereta sebelum-sebelum ni kan. Tiba-tiba kereta baru dia bagi macam-macam jajan itu ini pun semua. Siapa je tak cemburu dengan design macam tu kan? Aku pun jealous, tapi bagi aku meraihkan je. Aku tak adalah menghina ke mengatakan apa kan. Cuma mereka ni biasalah, masing-masing nak mengemukakan pendapat masing-masing. Tapi itulah, hanya sekadar apa yang terbuku dalam hati saja. Tapi tak ada penyelesaian. Itu masalah dia. Kat itu kita nampak lah mereka punya kecemburuan tu. Cuba apa bagi kereta Saga tu free kat mereka. Auto senyap. Nak tak nak mesti mereka suka juga. Kalau tak mau beli, tak payah kritik lebih-lebih. Betul tak? Let sudah. Nak lebih-lebih belilah kereta mahal.